So Samsung Galaxy Ring baru dilancarkan dekat pasar Malaysia dan aku dah guna ring ni lebih daripada 3 minggu dah dekat sini. And to be honest, cincin ni bagi aku agak impresif jugalah untuk apa yang ditawarkan dari segi demi features dan banyak lagi. So mari aku cerita apa yang korang perlu tahu sebelum korang beli Samsung Galaxy Ring ni. Let's go. Perkara pertama yang aku perasan tentang Galaxy Ring ni adalah dia punya reka bentuk yang sangat minimalis. Walaupun penuh dengan teknologi, ia sangat ringan dan selesa dipakai sepanjang hari itu. Aku guna warna hitam, nampak agak plain berbanding warna lain. Tapi, dia still elegan kat sini. Dengan harga sekitar RM2,099, reka bentuknya memang kena dengan harga premium ni lah. Salah satu ciri utama yang aku paling suka pasal Galaxy Ring ni adalah dia punya sleep tracking tu. Cincin ni boleh memantau corak tidur kita dengan tepat. Selain tu, ia juga boleh mengesan kadar dengupan jantung, tahap tekanan ataupun stres, tahap tenaga berdasarkan pergerakan harian, kalori yang dibakar dan tahap oksigen dalam darah tu. Banyak benda dia boleh track, tapi macam aku cakap, sleep tu dia bukan benda yang macam berapa jam je dia beritahu semua benda. Kau berdengkur, kau punya berapa kau punya deep sleep dan macam-macam lagi. So benda ni bagi aku sangat berguna lah, tambah lagi macam orang macam aku ni yang ada masalah tidur dan selalu tidur lewat tu. So bila ada sleep tracking ni membuatkan kau rasa macam, you know what, I need to sleep at least 6 jam ke 7 jam. Sebab kadang-kadang kau tengok 4 jam, 3 jam, 5 jam, dia macam astagfirullahalazim, tak sihat macam ni kan. So dia bagi kau awareness lah kat sini, which is kinda nice lah untuk aku. Tapi at the same time dia juga ada beberapa kekurangan kat sini. Untuk aktiviti senaman kita kena masukkan data secara manual. Aku sendiri jarang guna fungsi ni sebab selalu lupa nak log aktiviti tu. Dia macam bila kau nak lari kan dekat treadmill, tiba-tiba kau lupa nak log in kan, nak check in lah kan kau punya apps tu untuk bagi tahu kau tengah lari kat treadmill. So tahu-tahu dia tak bagi tahu kau burn kalori berapa sini. So dia macam annoying kat sini lah. At this point bila kau dah terbiasa macam aku, kau akan masukkan jugalah data-data tu, macam kau lari tadi ke, kau jogging ke, ataupun kau masuk treadmill, ataupun kau buat weight training ke. So tak ada hal. Cuma awal-awal tu most lagi kau akan lupa lah kat sini. Selain tu juga kiraan step tu tak berapa tepat kat sini. Terutamanya bila aku naik motor. Contohlah kan, aku pergi dari Presiden Kembangan ke IOI, tiba-tiba dia detect aku macam lari. So sehari tu, aku pergi mana, aku tak jalan mana, aku pusing IOI kejap, tiba-tiba step aku dekat 20,000. So dia punya step tu, aku boleh kata korang semua is not very accurate lah kalau korang expect something kat sini. So macam, kau bayangkan macam mana aku jalan kaki kat UI, aku takkan sampai 20,000 step aku. So yeah, dia punya step is a bit wonky kat sini lah. Untuk bateri pula, Samsung janjikan korang boleh dapat 7 hari, tapi daripada penggunaan aku sendiri, aku hanya dapat 5 hari macam tu je. So aku tak tahu lah dari segi advertising ni orang betul-betul 7 hari ataupun aku punya ada masalah. But yes, aku pakai memang takkan tahan 7 hari. Memang kena charge juga. And of course kalau korang nak charging, dia datang dengan casing ni lah. Kalau boleh fokus, nampak ni. Kau boleh letak dia macam dia punya orang kata TWS, kalau letak cincin dalam ni, nanti dia akan charge. Pretty simple kat sini. Dan lagi satu, kalau korang kehilangan cincin ni, korang boleh menggunakan fungsi Find My Device untuk membantu cari cincin kalau hilang. Tapi satu masalah aku dengan cincin ni, kalau kau hilang kan, aku kadang terjatuh dekat aku punya lantai bila tidur kan. Dia tak ada bunyi, dia hanya berkelip-kelip je. Ya, memang berkelip-kelip tu fungsi. Tapi kalau tempat tu penuh berselerak macam-macam, memang berkelip-kelip tu takkan jumpa lah cerita dia kat sini. So korang kena hati-hatilah kalau kehilangan cincin ni. Actually senang gila nak hilang. Tambah lagi kalau kau basuh tangan ke apa, kalau letak tepi, GG mah, hilang lah. Tapi still lah kau boleh track device, tapi cuma tu lah dia tak ada bunyi lah kat sini. So it is something yang kau kena take note kat sini lah. Okay, kepada korang yang nak beli cincin ni pula, macam aku sendiri, aku dah beritahu Samsung awal, aku punya size aku 10 atau 9. Actually aku patut pakai 9. 10 ni bagi aku agak terlalu besar sebenarnya, dia macam loose sikit kan. Kalau pakai 9 dia sedap sikit lah. But untuk korang semua, korang nak beli cincin ni, korang pergi ke Samsung Store dan bagi tahu korang punya size, dia akan ukur semua. Dan korang akan dapat salam. Dia ada banyak size ni, daripada 10, 9, 8 sampai 15 tak silap aku, besar kan. So korang boleh check, and to be honest, masalah kat sini dia ambil masa sikit lah untuk dapatkan cincin tu. So kalau korang dah ukur, kau kena tunggu pre-order dalam sebulan ke 2 bulan macam tu. So macam aku tak payah tunggu sebab ni review ni kan. But macam korang, you have to wait lah kat sini. So dengan harga RM2,099, bagi aku cincin ni adalah sebuah investment. Serius aku kata. Harganya mungkin nampak tinggi untuk peranti yang sangat ringkas ni, tapi kalau korang suka pantau kesihatan dengan terperinci atau suka tengok statistik harian, dia macam kau main game RPG yang tengok stat kau naik-naik kan. Dia macam seronok lah. Dia macam membuatkan kau daily activity rasa macam a challenge, a quest. Macam aku rasa sendiri kat sini. Secara kesimpulannya, Samsung Galaxy Ring ni memang menarik dengan reka bentuk yang ringan dan minimalis. Lepas tu dia punya sleep tracking dan juga health tracking memang sangat berguna kat sini. Dan of course dia juga datang dengan fungsi hand gesture. Aku sendiri tak pernah guna sebab aku tak rasa benda ni berguna sangat pun. So I never use it, but if you guys nak guna, boleh je guna. Dan mungkin kemungkinan besar in the future ada update,
korang boleh guna lebih lagi dengan hand gesture ni. So we have to look lah for the future sendiri. Tapi itulah, walaupun dia ada beberapa cons yang mungkin korang rasa kurang sikit, iaitu dia punya harga yang agak mahal, lepas tu dia punya stat yang tak beberapa accurate. Bukan tak beberapa accurate, memang tak accurate pun. Lepas tu dia punya battery life yang tak tahan lama, tambahi kalau saiz kau lebih kecil, dia mungkin boleh kata deal breaker untuk korang lah. But if you guys yang tak suka smartwatch dan suka pakai normal watch, aku rasa cincin ni one of the best investment yang korang boleh dapatkan lah kalau korang pakai Samsung tu. Cakap pasal Samsung, cincinnya hanya boleh digunakan dengan telefon Samsung. Technically boleh guna dengan phone Android lain, tapi dia tak beberapa optimize. Maksudnya dia tak boleh guna fully. Kalau kau pakai dengan phone Samsung macam aku S25 Plus ni, korang boleh guna semua fungsi dia. So take note kat sini kalau korang nak beli Samsung Galaxy Ring ni. To be honest, aku perasan kat sini cincin ni lagi berguna untuk orang yang berumur. Macam at least macam usia mak aku ke, pakcik aku ke. Kalau kau bagi kan, dia orang tak akan cakap banyak sangat sebab kau tak payah buat apa-apa pun. Yes, technically kau kena manual input, tapi tak payah pun benda tu. Kau boleh tengok je ayah kau tidur cukup ke tak. So kalau korang yang nak beli hadiah untuk mak bapak tu, aku rasa cincin ni berguna lah. Tapi pastikan orang tua orang pakai Samsung Galaxy Mi Series lah phone. Kalau tak pakai, tak guna jugalah. So itu saja daripada aku, Imran. Assalamualaikum. Bye bye.